So hari ni aku nak buat Spanish latte, okay, dengan gunakan biji kopi daripada Coffee Roastery. Aku nak pakai flavoring Matahari Blend. Sebenarnya dia ada banyak flavoring tau. So macam aku ni, aku ada 3 flavoring. Aku ada Matahari Blend, aku ada El Salvador Blend dan juga aku ada El Salvador Casablanca. Kopi aku dah grind, okay. Kita kacau, kita ratakan. Spanish latte. Dengan minum kopi setiap malam, senang je. Lagi-lagi bila korang ada espresso machine and then korang gunakan, okay, ni biji kopi daripada Coffee Roastery. Dia sebenarnya ada banyak perisa tau, okay. So ni antara 3 perisa yang hot selling, okay. Korang boleh dapatkan, okay, biji kopi, okay, daripada Coffee Roastery. Korang tahu ni 250 gram banyak, babe. Korang tahu ni saiz tapak tangan aku. Kopi bau serius, memang melting. Kalau pakai biji Coffee Roastery ni kan, dia punya bau memang sangat-sangat melting. Tengok ni, korang nampak tak? Okay, dia nampak creamy, okay, kat bahagian atas ni. Korang nampak tak? Dia punya foam ni dah naik. Okay, aku akan tuangkan, okay, 160 ml fresh milk dekat dalam. Macam biasa, aku dah masukkan ais batu dan aku akan tuangkan belen espresso tadi. Okay, kita tuang kat dalam cawan ni. Wow, korang tengok ni. So kita kacau dulu bagi dia punya susu dan espresso ni sebati, and then barulah kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa memang marvelous. So kan korang dapatkan biji kopi daripada Coffee Roastery. So aku gunakan Matahari Blend dan sebenarnya dia banyak lagi perisa. Korang boleh dapatkan tau, harga dia murah je. Better korang grab sekarang.